Peperangan Mu'tah ini tuan-tuan, peperangan akhir sebelum berlakunya Fathul Makkah. Di peperangan akhir sebelum berlakunya Fathul Makkah. Dia berlaku pada bulan Jamadil Awal, tahun yang ke-8 daripada hijrah. Peperangan ini sebenarnya tidak dijangka oleh umat Islam. Tetapi apa yang berlaku dalam peperangan Mu'tah, Nabi SAW telah dimaklumkan. Sebab tu kalau tuan-tuan kita tengok dalam mana-mana peperangan, tidak ada satu peperangan pun yang Nabi hantar 3 komander. Peperangan, apa saja peperangan, Nabi hantar 1 panglima angkatan tentera. Tapi untuk peperangan Mu'tah, Nabi hantar 3 panglima angkatan tentera yang Nabi sebut bertukar. Kalau berlaku sesuatu kepada A, tukar kepada B, B tukar kepada C. Okey, 3 orang kan kita tahu kan. Termasuk sepupunya Nabi SAW, Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib dia baru sampai daripada Habsyah. Okey. Antaranya adanya anak angkat yang Nabi sayang lah, anak angkat yang Nabi sayang, Zaid bin Harithah. Kemudiannya adanya Ja'far bin Abi Talib, dan kemudian adanya Abdullah bin Rawahah. Baik, ketiga-tiga komander ni Nabi kata apabila berlaku kepada Zaid bin Harithah, digantikan kepada Ja'far bin Abi Talib. Andai kata Ja'far syahid, digantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Andai kata Abdullah bin Rawahah syahid, pilihlah salah seorang daripada pimpinan kamu. Nabi nak bagi tahu apa? Ketiga-tiga ni syahid. Ketiga-tiga ni syahid. Nabi bukan macam kita, agak-agak tak. La yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap sesuatu tu melainkan memang turun wahyu. Memang Allah dah bagi tahu dah, tiga-tiga ni syahid. Dan pada ketika ini Khalid bin Al-Walid dia masuk Islam tahun bila? Tahun ke-7 daripada hijrah.